Salam semua, salam sejahtera. Hari ni saya nak buat satu video demonstrasi cara penggunaan Storyboard Pro Ultra, di mana ada beberapa update yang saya masukkan dari versi sebelum ni, versi pertama. Contoh saya sekarang nak buat satu video berkenaan satu produk. Contohnya ada produk namanya kopi Kak Tam. Kat sini boleh tengok saya ambil gambar produk, kotak kopi, kopi dalam paket dan kopi secara keseluruhan. Saya nak jadikan dia storyboard, di mana kita akan boleh hasilkan video daripada gambar-gambar yang telah dihasilkan. Jom saya tunjukkan. Pertama sekali saya akan bagi tajuk projek kita ni. Katakan saya bagi nama projek kopi Kak Tam. Jalan cerita. Jalan cerita, skrip ni merupakan bagi saya jalan cerita untuk menerangkan apa nak yang kita hasilkan daripada produk tu, ataupun apa kita nak ada dalam kita punya video. Biasanya kalau kita bagi arahan, kalau kita pengarah kan, jadi kita akan cakap, saya nak katakan berkaitan dengan kopi Kak Tam ni, saya nak buat satu cerita, katakan dia dari seorang wanita Melayu yang selalu keletihan bila pulang ke rumah waktu petang, dan sebab dia kerja kan. Jadi selepas minum kopi Kak Tam, baru badan jarang rasa letih dan bertenaga sepanjang hari. Ada beberapa option yang saya dah buat untuk pilihan gaya visual kita. Yang saya tambah UGC style dan FPV, hanya tangan dan produk. Katakan kita nak cuba ni hanya tangan dengan produk. Maksudnya kita nak video kita tunjuk tangan produk kan. Jadinya kita akan pilih vertical sebab untuk TikTok kan, Reels banyaknya video akan buat bentuk menegak macam ni. Dan kita akan pilih lah, katakan pilih 4 babak, dia maksimum sampai 10 lah. Tapi tak apa, kalau lama lagi kita nak banyak video yang kita kena buat daripada setiap image tu, jadi kita pilih 4 babak saja. Kat sini yang penting saya buat untuk ada button tambah rujukan karakter ataupun gambar lah. Maksudnya tadi gambar kopi Kak Tam tu, kita ambil yang kotak ni satu. Gambar kotak ni kita upload, kemudian gambar paket pun kita upload. So ada 2. Jadi kita dah bagi 2 rujukan karakter untuk menghasilkan kita punya gambar-gambar atau visual untuk kita punya video. Jadi kita tekan Generate Storyboard. So dia akan proses di sini, akan mengambil masa beberapa minit je. Kita akan lihat di sini dia akan janakan kita punya dia bagi tahu ni karakter apa, dia bagi tahu penerangan dia. Kemudian di sini dia bagi tahu babak pertama apa. Sebab tadi kita ada 4 babak, sebab kita dah pilih kat sini kan. Sini kita dah pilih kat sini tadi ada 4 babak kan. Jadi dia akan buat babak pertama, kepulangan yang meletihkan. Ni dia akan bagilah. Jadi tengok dia bagi gambar pegang kopi kan, kopi dan paket kopi. Lepas tu ini merupakan VO VO ni kat mana nak buat? VO ni saya akan buat guna satu lagi apps percuma untuk buat video, buat suara saja. Jadi bila dah siap suara ni, saya akan combine dengan video dalam CapCut.
Jadi dia punya ayat dia, setiap petang balik kerja, badan rasa lemah sangat, tak ada tenaga nak buat apa-apa. Nampak? So visual macam ni. So kedua, nampak dia ambil kopi. Nampak? Dia ambil apa, paket tu. Tapi sejak saya jumpa kopi Cat Time, semuanya berubah. Okay. Kemudian ada, nampak dia apa, bagi gambar pegang cawan. Dan juga dia buat, kemudian last sekali nampak, sekarang saya tak rasa letih, bertenaga sepanjang hari dengan kopi Cat Time, memang luar biasa. Maksudnya dia buat kerja lah. Okay. Sekarang ni kita kalau rasa tak puas hati kan, gambar yang mana-mana, kita boleh jana balik. Kita boleh buat semula. Kata jana visual babak. Okay, kat sini kita tengok, okay, ni kita rasa okay, gambar anak. Okay, ni kita dia bagi kita gambar macam kan, hand wrist vibrant box of copy Cat Time kan. Jadi kita boleh, sama ada kita nak jana visual babak, kita boleh tekan ni dan dia akan buat balik gambar lagi. Contoh saya buat, jadi dia akan generate gambar yang baru berdasarkan prompt kat atas tu. Kalau kita rasa kita nak tambah prompt, kita boleh, atau kita nak edit, kita adjust boleh. Nanti boleh buat dia, boleh tulis lah dalam ni. Nampak? Ni dah jadi ada tangan banyak kan? Tak betul kan? Okey, buat. Sebab apa? One hand tears open sachet. Okey, kita buat lagi sekali. Okey, bagi saya kalau untuk macam selamat ataupun backup, biasanya saya akan download dulu, katakan gambar ni sebelum saya buat visual baru atau jana visual untuk babak scene kita ni, saya download dulu. Okey, jadi macam ni lah. Dia macam tak tiba-tiba koyak dia macam ni kan, macam tak best kan. So kita tengok hand reach for a vibrant copy. Okey, kalau buat macam ni tak payah, kita buat ni je, buang ni, tears open saja, what are the holes minimum. Okey, tak apa, kita boleh buat, katakan kita nak buat kan, tangan mengoyak paket kopi dan menukan serbuk kopi ke dalam mug. Okey, buat. Tu hampir jadi, nampak? Cuma dia koyak kat belah atas kan. Okay, kalau kata macam okey sikit lah gambar ni kan. So saya download ni. Okay, kalau kita rasa nak buat lagi, kita jana semula. Rasa tak puas hati kan, buat balik. So yang atas tadi kita download. Ini saya macam okey, saya nak ni gambar ni, saya download. Ni macam kadang macam ganas sangat dia tuang kan. Buat lagi. Okay, babak ketiga ni saya download. Kat sini button download. Okay, dan yang terakhir ni pun saya rasa okey, dia buat kerja kan, pun saya download. Okay, macam ni jadi, nampak? So saya boleh download. Atau rasa nak buat lagi satu, kita try visual, jana visual. Okay, so dia buat, dia tak berapa koyak kan, kita kena mengoyak paket. Okay, tak faham, koyak paket kopi dan okay, buat menjadi okay, macam ni, macam okay. Dan saya rasa saya boleh ambil lah gambar ni. Okay, jadi siap lah gambar-gambar yang visual lah. Maksudnya visual yang kita hendak gunakan untuk kita gunakan untuk jadikan video nanti. Jadi gambar-gambar ni kita boleh jadikan video menggunakan apps lain, seperti Meta, Grok, Flow, dan apa yang anda rasa nak guna yang sesuai. Dan sekarang paling okey dan percuma lagi setakat ni, maksudnya ada boleh digunakan oleh pengguna secara percuma, kita boleh guna Flow.
Okey, itu saya akan terangkan dalam sesi video yang lain. Okey. Selamat mencuba.